Rumah subsale versus rumah baru. Yang mana satu pilihan hati? Hari tu ada orang tanya, kenapa Melissa prefer rumah subsale dari rumah baru, rumah undercourt? Okey, jawapannya mudah. Banyak rumah baru sekarang jual dengan harga yang terlalu tinggi. Anda ingat beli rumah baru confirm untung? Hati-hati, silap hari bulan harga jatuh merundung masa dapat kunci. Ramai yang terberdaya dengan tawaran rebate tunai dan zero deposit masa beli rumah undercourt. Tapi realitinya, harga beli RM500,000. Tapi bila siap, penilaian bank jatuh jadi RM420,000 je. Bayangkan anda kena tanggung hutang pembiayaan RM500,000 tapi aset rumah tu susut nilai. Ibarat menang sorak kampung tergadai. Rumah nampak cantik, fasiliti baru, Melissa tahu. Tapi poket anda rabak sebab terbeli rumah yang harganya dah di markup tinggi melangit. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Jom kita tengok senario sebenar yang selalu terjadi. Pertama, harga statik. Katakan anda beli rumah RM500,000. Anda tunggu 3 tahun rumah siap. Campur lagi 2 tahun duduk dan 5 tahun berlalu. Harga pasaran masih kekal RM500,000. Tak naik sesen pun. Rugi masa dan rugi faedah bank yang anda bayar tu. Kedua, persaingan dengan pemaju. Katakan harga naik sikit jadi RM550,000 lepas 5 tahun. Anda pun rasa nak jual dan ambil untung. Tapi malangnya tak ada orang nak beli rumah anda. Kenapa? Sebab pemaju masih ada lambakan unit yang tak terjual. Mereka buang harga, bagi diskaun hebat dan free legal fees pada pembeli baru. Macam mana anda nak lawan harga pemaju? Akhirnya, rumah anda terperak sahaja. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Sebab itu, secara peribadi, saya lebih prefer rumah subsale. Harga pasaran dah jelas dan matang, kawasan kejiranan dah stabil dan anda nampak fizikal rumah depan mata. Bukan sekadar beli janji manis dan gambar 3D dalam brosur. Kalau nak beli rumah baru pun boleh, tapi anda kena pandai cari projek yang betul-betul bagus, yang grade A. Jangan main tangkap muat saja semata-mata nampak package murah. Follow Melissa for more tips.